Siapa-siapa datang Padang Besar nak cari jajan ke, kacang-kacang ke. Gaduh ada. Oh ni 4 barang. Saya advance ni kedai ni. B001 Padang Wemart One Padang Shoppers. Ni Mek, cerita Mek, harga kacang macam mana? Gaduh 25, saya bagi 24. Okay. Packingnya setengah kilo 70. 70. Kalau yang RM20 ni 300 gram. Kalau 3 packing saya bagi 50. Yang tadi Mek? Mananya mana badam? Ni badam. Yang badam terbaru ni. Ni katanya sedap ni. Dia goreng dengan kulit-kulitnya. Nanti kerja sambung Mek tengok sibuk. Okay, Mek sambung. Apa lagi Mek? Nak sebut cerita apa lagi? Krepek-krepek ada. Ni banyak orang suka. Nangka kering Ya, nangka kering dengan sayur kering. Setengah kilo 25. 4 barang RM10. Pilih lah. Asal boleh mas. Gaduh. 20 ada RM5 ya satu. RM5 berapa RM5 satu. Yang campur tu nasi daging RM10. Nasi daging RM10 bagi 9. Bagi 9. Ada less RM1 Oma. Seria. Apa ada lagi dalam ni? Kacang poket. Kacang macam-macam. Koma. Konten ni kita buat bukan apa. Mek tadi dia bagi try dia punya kacang. Kita promote lah sikit. Ini RM10 semua. Ni RM10 ni. Ya, kalau best RM10 semua. Dekat KL pun dia jual tapi bukan harga tu lah. Lagi mahal lah. Ni popular ni. Apa nanah? Nanah. Nanah. Nanah tak ada gula yang tu. Nanah tak ada gula. Sesuai untuk orang yang ada diabetes. Oat coco dulu, satu masa dulu popular tu, oat coco tu. Ni macam-macam lah. Pisang kering ada. Nangka kering. Ni macam-macam ada ni. Tom yam yang Ni apa ni? Bilih tom yam. Bilih tom yam kau mah. Bagus. Ni. Macam-macam campur ada. Ya ada jual setengah. Kalau nak RM10 pun boleh saya buat bila pakai. Boleh ke? Kena orang ke? Mari modal kecil nak rasa mangga ni. Okey, nanti boleh lah kamu. Siapa-siapa mari. Carilah gerai ni. B001 Mek. One Padang Besar Shoppers.